Dalam hubungan suami isteri, ya, apabila yang si isteri, yang si suami menjaga suara, hubungan dengan anak bila jaga suara, rendahkan. Memang kalau katakan dalam ayat ini fokus kepada Nabi. Kalau kita pergi ke Madinah contohnya kan, kita tidak akan menjerit-jerit. Kerana apa? Kerana ada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu adab. Ya, Nabi sudah wafat tetapi adab itu. Kerana apa? Kerana Nabi bila kita berselawat akan membalas selawat kepada kita. Dan apabila kita bawa anak kita, ya, ke Madinah, kita tak akan menjerit. Pasal apa? Pasal kita jaga adab dengan Nabi. Dan adab itu bukan sekadar di Madinah. Adab itu juga kita nak bawa di dalam rumah kita. Itu perkara yang kita belajar sedikit daripada ayat nombor 3. Orang yang memanggilmu dari luar bilik, yang cakap tadilah, Muhammad tadi tu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, la yaqilun itu adalah orang yang digelar sebagai tidak berakal. Tak betul, lebih kurang begitulah. Dan orang yang suka menjerit-jerit ini tuan-tuan, ini adalah lambang kepada apa? Orang kalau zaman dulu tu orang Badui, ya, ataupun orang munafik. Orang Badui, orang pedalaman yang tak ada adab, tak ada tamadun, dan juga orang ini Badui pun ada akhirnya bertamadun, ya, yang akhirnya beriman. Badui pedalaman yang tidak beriman sebenarnya sanggup memanggil Nabi macam kawan-kawan biasa. Itu yang kita kena ajar kepada anak kita, surah Al-Hujurat, jangan panggil kepada ayah dengan nama. Ya, pasal dekat barat Islam je, kalau ayahnya nama John contohnya, dia boleh panggil John, kan. Walaupun sebenarnya ada yang beradab kan, dia panggil dad, ya, ataupun dia panggil mak dia mom. Panggilan-panggilan yang beradab ini adalah salah satu daripada ciri orang yang berakal. Berakal ini maksudnya gunakan akal, meletakkan pada tempatnya, dan salah satunya menjaga adab, tata tertib dalam berinteraksi. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau mereka bersabar, ya, sabar ni apa? Pasal mereka panggil hui je, ataupun panggil Muhammad itu. Kalau mereka bersabar, yang itu adalah lebih baik. Lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Allah mengampunkan, Allah menyayangi. Maksudnya apabila kita sudah pun memanggil dengan suara yang tinggi. Ada setengah orang dia kata saya dah biasa dah. Mak ayah saya memang dah suka panggil tinggi-tinggi. Jerit-jerit dia, marah-marah, tengking-tengking. Jadi dia pun dah biasa dengan perkara tersebut. Maka kita tahu bahawa ayat 5 Allah menawarkan keampunan. Menawarkan keampunan kerana standard bagi orang yang beriman. Ini kita cakap orang beriman tuan-tuan, ya. Orang Islam yang tak beriman, ataupun nanti hujung nanti orang Badui yang kata bahawa saya beriman tapi sebenarnya iman tak masuk, ya. Salah satunya ialah dia tak dapat jaga tentang adab ini. Tak dapat jaga adab ini.